Tahun ini menunjukkan harga emas naik lebih 50% dalam tempoh 1 tahun sahaja. Ini bukan trend biasa, ini rekod tertinggi dalam 30 tahun sejarah. Puncanya jelas, inflasi, ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan pasaran yang membuatkan pelabur dan bank pusat meningkatkan pegangan emas mereka untuk lindungi nilai. Di Malaysia, harga emas 999.9 melonjak ke sekitar 700 per gram. Ramai yang terkejut, tapi penyimpan emas berpengalaman faham apabila ekonomi tak stabil, emas biasanya meminta semua aset lain. Sebab itu, semakin ramai pekerja makan gaji dan anak muda memilih untuk membekukan nilai simpanan dalam bentuk gram emas. Dan untuk anda yang baru bermula, strategi paling praktikal ialah tabungan emas di akaun Gap. Anda tak perlu simpan RM700 sekaligus, anda hanya fokus kumpul gram mengikut kemampuan anda, dan apabila cukup target gram emas, anda boleh keluarkan dalam bentuk gold bar fizikal. Ekonomi mungkin tak menentu, mata wang mungkin lemah, tetapi data 2025 jelas menunjukkan emas kekal aset paling stabil dalam dunia yang tidak stabil. Kalau anda makan gaji atau baru mula bina tabungan, simpanan emas adalah keputusan paling rasional untuk lindungi nilai masa depan. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama Publicul, anda boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.